kebaikan, ditolak daripada kebaikan. At-tardu wal ib'adu min Allah wa min al-khalqi as-sabb wal du'a, iaitu diusir, disingkirkan daripada rahmat Allah Ta'ala, manakala laknat daripada makhluk pula bermakna dicela dan didoakan keburukan. Itu pada perkataan laknat. At-tardu minal khair, dijauhkan daripada kebaikan, ditolak daripada kebaikan. Maksud dilaknat daripada Allah Ta'ala, iaitu orang itu tak ada rahmat Tuhan, jauh daripada rahmat Tuhan, duduk di bawah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak dalam ayat Quran Tuhan sebut berkenaan dengan celaan dan laknat ini. Biasanya bersangkut paut dengan orang-orang yang terlibat dengan dosa-dosa besar. Manusia yang terlibat dengan dosa besar ni biasanya dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebab ada sebahagian ulama kata, kullu dhanbin kanat 'uqubatuhu al-la'nah fa huwa min kaba'iriz dzunub. Setiap dosa yang mana kalau Tuhan sebut, Nabi sebut, ditutup cerita dosa tersebut dengan perkataan laknat, biasanya dia adalah kategori dosa besar. Setiap dosa Allah Ta'ala perkenalkan dalam Quran, Nabi kita larang kita jangan dekati, kemudian ditutup ataupun dimulakan pesanan tersebut dengan laknat, maka ketika itu dosa tersebut adalah dosa besar. Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin, sebagai contoh. Orang zalim ni ketahuilah bahawa laknat Allah ke atas orang zalim. Makna zalim ni salah satu daripada dosa-dosa besar. Ini kebanyakannya ulama kita buat kesimpulan dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu adalah golongan-golongan orang-orang yang Tuhan laknat. Wal malaikati, begitu juga para malaikat melaknat orang-orang yang kafir, dia mati keadaan kafir. Wan nasi ajma'in, dan begitu juga manusia melaknat orang-orang yang mati keadaan kafir. Khalidina fiha, kekal dan meninggal dalam neraka, diazab oleh Allah tak putus-putus. La yukhaffafu anhumul adab, dan tidak diingatkan sedikit pun satu tempoh daripada tempoh dia duduk dalam neraka ni, dia lega daripada azab, tak ada. Sentiasa diazab orang-orang yang Allah Ta'ala laknat dia. Wala hum yunzarun, dan tidak ditangguhkan sedikit pun azab. Ini nak sebut Allah Ta'ala memberi peringatan kepada manusia jenis dosa dia dosa besar, dan dia melakukan dosa tersebut sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana kita nak bebas diri daripada laknat? Tidak terkena, tidak termasuk dalam golongan laknat ni. Tak dapat tidak, kita kena taubat. Kita kena taubat. Antara kategori dosa yang dilaknat ni, iaitulah kekufuran, kesyirikan dan dosa besar. Ubat dia taubat, minta keampunan kepada Allah, kelik baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala kata, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dia orang-orang yang mana dia tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, dia tidak membunuh orang lain saja-saja. Tak boleh nak bunuh orang saja-saja. Kecuali dia dibenarkan untuk bunuh. Dibenarkan untuk bunuh ni kerajaan menjatuhkan hukuman bunuh kepada pesalah. Itu dibenarkan. Orang-orang yang dikenakan hukuman hudud, hukuman qisas,
Orang murtad, dia tu golongan yang berhak dibunuh oleh pemerintah. Orang yang mana membunuh orang lain yang tidak bersalah, maka kerajaan dia boleh kena ke hukum balah, hukum qisas kepada pembunuh. Adapun kalau bunuh saja-saja, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa imma perbuatan tersebut daripada kerajaan. Kerajaan bunuh rakyat saja-saja. Seperti mana yang berlaku ketika mana Syiah memerintah Syria mula, dibunuh. Penduduk-penduduk Sunni dibunuh. Kita pun heran, Syiah pun jadi syahid. Kita pun tahulah. Alhamdulillah JAKIM dan Majlis Agama, Majlis Fatwa Kebangsaan kekal ke Syiah ni golongan yang sesat. Tapi lah ni ada pula orang oyak Syiah ni molek. Tahu molek kat mana? Membunuh. Dan kalau kita tengok lagu mana mereka buat kepada rakyat mereka di penjara Sednaya, letak, kemudian dia guna kepada press ni apa? Alat nakal besi. Letak orang pakai tapak hacu, lumak mayat. Waktu dilakukan oleh Bashar Assad. Ada lagi orang pemimpin-pemimpin politik kita kata, Syiah ni molek lagi. Tak tahu molek kat mana. Sehingga mereka menghalalkan darah orang-orang Sunni di negara-negara mereka. Selagi mana mereka tidak berkuasa, selagi itu mereka tak tunjuk belah mereka. Tapi dah ada kuasa, lagu itulah. Seperti mana yang berlaku di Syria, dibunuh rakyat yang tidak berdosa. Dibunuh rakyat yang tidak berdosa. Ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang tu dia tabat, dia bertabat daripada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar dia, maka orang ni tak pandai lagi tabat. Dia buktikan taubat dia dengan ditukar dosa besar tu dengan buat amal soleh. Dia tidak kata tabat saja. Dalil mutabat kepada dia kena buat amal soleh. Kena tukar perbuatan jahatmu tu kepada perbuatan soleh. Ini baru kira orang yang betul-betul tabat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti kejahatan mereka jadi kebaikan disebabkan dia tabat. Minum arak, berzina, tiba-tiba dia tabat, dia berubah daripada perbuatan dia yang Allah Ta'ala laknat kepada perbuatan yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala ganti kesalahan-kesalahan mula, dosa-dosa mula tu ditukar kepada amalan soleh disebabkan amalan taubat. Bertaubat daripada perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, faulaik wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Kesian belah kepada hamba dia. Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan siapa-siapa taubat, Tuhan ulang sekali lagi. Dan siapa-siapa yang buat amalan soleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar menerima taubat daripada orang-orang yang benar-benar taubat. Dan itu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sebut perkataan laknat, mesti kita rasa ragu, mesti kita rasa takut daripada kita terlibat benda-benda yang menyebabkan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan yang dilaknat oleh Allah, antara golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mula-mula sekali makhluk yang dilaknat oleh Tuhan, Iblis. Iblis ni dialah punca makhluk lain kena laknat. Manusia, jin kena laknat disebabkan Iblis ni. Inilah kepala halia. Inilah mula-mula tok guru yang ajak manusia nak masuk neraka sekali dengan dia. Iblis laknatullahi alaih. Sehingga Allah Ta'ala kata, wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Semati-mati aku nak ayat kepada muhir Iblis. Aku nak ayat kepada muhir Iblis, laknat aku terhadapmu ni sampai kiamat. Sampai bila-bila mu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini nak sebut Allah melaknat Iblis kerana dia ada sifat-sifat makhluk yang layak dilaknat. Ini Iblis laknatullah. Sebab tu kita tak dosa kalau kita kata
Iblis laknatullah. Ada? Tak rasa kembali pun ayat laknatullah. Ni Abu Bakar laknatullah tak kena. Abu Bakar ni kita kena doa radhiyallahu anhu. Mari pokok Syiah kata Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah. Tak kena sakit. Ada? Iblis asmati kita boleh kata laknatullah. Baik. Iblis ni makhluk Tuhan yang mula-mula jadi musuh Tuhan. Dia makhluk di mana dia lah makhluk hak Tuhan cipta, hak Tuhan musuhi dia. Tak ada makhluk lain. Dan di sana adanya karakter-karakter, perangai-perangai utama yang menyebabkan iblis ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, apa dia? Degil, kerah pedas, kerah kepala. Ini iblis. Jadi kita manusia bila kita tahu bahawa perangai iblis ni, kenapa Tuhan laknat dia? Kerana dia dilaknat ni puncanya kerana degil. Maka perangai degil tu belah-belah mana pun kita kena buang daripada diri kita. Kita kena buang daripada diri kita. Yang kedua, sombong, agah, meta. Dah. Berasa diri dia tinggi, kedudukan dia. Ini juga sifat yang ada pada iblis. Dua sifat besar. Sombong, degil, kerah. Ini dua ni kalau ada dalam diri kita, kalau tak kena ikat, kita pun mungkin lebih teruk pada iblis. Kita ni mungkin manusia tu jadi lebih teruk pada iblis. Bismillah. Sedegi-degi iblis, setolong-tolong iblis, agak-agak iblis tak mengaku dia Tuhan. Iblis ni tak mengaku dia Tuhan. Tapi kalau dah kita ada sifat degil, ada kerah pedas, ada sifat sombong, manusia ni dia boleh siapa perekat mengaku dia tu Tuhan. Firaun ni dia orang, bukan iblis dia orang. Tapi huduh dia terlebih pada iblis. Sehingga dia mengaku dia Tuhan. Namrud dia jadi tolong tu kenapa? Kerana dia ada sifat iblis, kemudian dia jadi lebih teruk pada iblis. Allah Ta'ala sebut kat Firaun, dia kata apa? Ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Al-a'la, yang paha tinggi. Iblis tak mengaku. Iblis ni bila Allah Ta'ala tanya, apa mu tak sujud kau tak ada, aku suruh sujud. Dia pun ya khalaqtani min nar. Ya Allah, mu cipta aku daripada api. Iblis ni mengaku. Tuhan mu buat aku, mu cipta aku. Iblis mengaku. Mari kakak Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan. Tengok. Berat pada iblis kakak tu. Itu nak sebut bahayanya kalau kita ada perangai degil, perangai kerah pedas, kerah kepala, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Ta'ala kata, qala alam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin. Iblis kata, ya Allah, aku tidak akan sujud kepada manusia yang membuat daripada tanah liat, yang membuat daripada seluk hitam, yang menggapu-gapu jadilah manusia. Aku tidak akan sujud kepada makhluk yang mencipta daripada tanah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ukhruj minha, keluar daripada syurga. Fa innaka rajim, mu ni makhluk yang akan derajat, makhluk yang akan derajat di akhirat sesa. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin, dan laknat Allah kepadamu sampai hari kiamat. Ini Allah Ta'ala sebut bagaimana dialog iblis dengan Allah Ta'ala. Dia kata, Tuhan, aku tidak akan hormat kepada makhluk yang membuat daripada tanah. Mana boleh, aku ni api. Api-api ni mulia. Lihat sifat kesombongan dan kedegilan iblis tu, puncanya kerana dia tu Allah Ta'ala buat daripada api. Allah Ta'ala buat daripada api. Allah. Ini tanda semua kedegilan dan kesombongan iblis ni apabila dia enggan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya manusia
Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Lebih kurang ada iblis. Apa sahaja suruhan Tuhan, tiba-tiba kita enggan lawan, kita enggan buat, kita lawan Tuhan, kita tak sih buat, kada kita. Tak bila habis sorok-sorok, hayya 'alas salah, marilah semaya. Hayya 'alal falah, marilah nak menuju kejayaan hak ni. As-salatu khairum minan naum, semaya itu lebih baik daripada tidur. Jenera molek-molek, tidur molek-molek, terguling hari molek-molek, nak ayak kerap dah. Ayah ni sebelum dia cari makan karang, dia duduk tasbih dah pagi buta lagi, kok kakekku. Burung ni sebelum cerah tadi bunyi burung cocek tasbih dulu. Nah, tasbih dulu ke Tuhan, sebut kebesaran Allah Ta'ala dengan bahasa dia. Manusia di saat orang serutuh, orang beri peringatan dah, betul lagi, agak lagi dengan Tuhan. Ini ada tu perangai yang mana iblis kecek dia supaya turut dia. Itulah iblis. Allah Ta'ala cerita lagu mana sifat sombong yang ada pada iblis. Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika mana aku perintahkan kepada para malaikat, sujud kalian kepada tu Adam. Sujud kepada tu Adam ni dengan makna hormat kepada tu Adam, kerana kemuliaan tu Adam alaihissalam. Maka para malaikat bakal sujud, illa iblis, kecuali iblis seorang. Sekor ni tak sujud. Dia degil dengan perintah Tuhan, dia canggah perintah Tuhan. Wastakbara, dia akak diri. Dia kata, aku tak ada nak sujud, aku ni bakar api, mu ni bakar tanah, tak ada nak sujud. Wa kana minal kafirin, oleh kerana enggan dengan perintah Tuhan, maka iblis tu jatuh kafir. Iblis ni jatuh kafir. Ini tanda semua. Bagaimana Allah ceritakan kepada kita tentang kenapa iblis ni digelar sebagai la'natullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Iblis laknatullah alaihi ni, apabila Allah Taala hamba dia keluar daripada syurga, Allah Taala laknat dia, maka iblis ni berjanji dengan penuh dendam. Dia berjanji kepada Allah Taala, selagi mana umur aku hidup ni, selagi mana panjang umur aku Tuhan, selagi itulah kerja aku akan sesatkan anak Adam, dan aku akan bunuh perangai manusia. Sebut je anak cucu Adam, aku akan sesatkan mereka dari sudut akidah. La udillannahum, aku akan sesatkan mereka dari sudut akidah. Marinya akidah sesat ni, puncak ni pada iblis tu lah tu ya. Akidah Kristian, akidah Yahudi, akidah hedonism, akidah apa manusia dah pegang lalu ini adalah daripada idea-idea syaitan, idea-idea iblis untuk menyesatkan akidah manusia. Itu mana ad-dalalah, sesat dari sudut kepercayaan. Maka syaitan akan pisah juga untuk heret manusia masuk neraka dari sudut sesat akidah. Supaya ni ramai mana akidah sesat yang muncul, akidah sesat yang disebarkan oleh manusia hari ni dengan macam-macam nama, dengan macam-macam tokoh yang muncul. Semua ni adalah idea syaitan. La udillannahum. Selagi al-riwayah wala uhwiyannahum, dirosakkan manusia sehingga masuk neraka dari sudut moral, dari sudut akhlak. Nyepunuh akhlak, nyepunuh perangai. Ada punuh perangai ni juga salah satu jalan syaitan nak pun kita masuk neraka. Merepik ni perangai molek ke perangai tak molek? Merepik. Naik motor perangai molek, mari sejik. Naik motor mari sejik. Tapi bila sebut perkataan merepik dalam istilah konteks orang Melayu ni, molek ke tak molek? Berakhlak ke tak berakhlak? Aku nak tanya. Naik motor dalam kampung 120, molek ke tak molek?
Mana tak berani tanya, kau takut kau mak rempik. Ya. Molek kau tak molek mak rempik, belombor kereta. Itu salah satu daripada cara syaitan nak bunuh perangai anak-anak muda kita. Nah, cara perangai bunuh ia syaitan masuk dalam perut budak-budak muda lah ni. Merepik, bila start merepik, mula nak judi, mula nak tagai, mula semua tu perangai uduh. Ia syaitan masuk. Dia lebih teruk lagi, sifat merepik ni dipertahankan oleh mak ayah. Mak ayah kata apa salah ke apa, budak yang betul kan. Hata nak sebut. Kita sebagai mak ayah dia pula reda anak kita pergi pelambang motor. Berpeleseran di tengah-tengah jalan raya, duduk highway, duduk gapo, malam Jumaat, malam Sabtu. Nah, pukul 4 pagi. No. Pak kaca iye start daripada cabai Pak New Horizon siapa ke? Cabai Pak Telepuk duk pukul start pukul 1 pagi sampai subuh. Semaya subuh tu lagi kata. Tapi ada masjid buat perhimpunan mak motor di masjid. Bolehlah markah 4 bintang, 5 bintang, 10 bintang pun boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa in tuti' aktsara man fil ard liyudilluka an sabilillah. Kalau mu turut area orang ramai wahai Nabi, turut terang. Lah ni amat sejik turut terang. Pakat nak turut terang belakang, jom kita buat himpunan anak muda. Orang dengar ceramah setengah jazz, klik belombong nerak, klik rumah. Itu bukan cara didikan. Akhlak mesti dididik. Akhlak mesti dibentuk. Bukan diraihkan sekiranya akhlak itu akhlak buruk. Mesti diperbetulkan. Kalau mutu area orang ramai wahai Rasulullah, kata Allah Ta'ala, mu akan disesatkan oleh mereka. Sebab tu agama Islam ni, sifat dia kebenaran ni, dia kena meletak arus, bukan menurut arus. Nampak aja tak kena dengan Islam, dia kena lawan, bukan turut. Turut ni bukan passing Islam. Mesti kena royak, walaupun benda tu pahit, walaupun benda tu tak betul dari sudut pandangan orang terhadap kita, orang akan sinis terhadap kita, tapi tak betul. Hari ni ramai mana buat perhimpun di masjid, kenapa dia boleh? Kenapa dia boleh? Malam Jumaat dia pergi berlomba juga, memudaratkan juga. Kenapa dia kita boleh buat perhimpun dengan mereka? Kita seolah-olah reda dengan mereka. Ni hok tahu lagi tu okey pula nak berhimpun ramai-ramai, nak pergi belagak di airport. Hari ni start pukul berapa petang? 5 petang. Amba telefon kat saing kita. Saing kita tak okey lah. Anak kata tolu apa entar. Kita kata gitu ya, kok saya tak kira mu tak okey. Tolu apa entar? Entar sebagai orang yang ada ilmu, mengaji di UK. Dah. Orang yang ada cerdik pandang, tiba-tiba boleh keruh budak-budak motor. Hari ni adik kakak KT27 akan berlepas hari ni. KT27 waktu bila? Pukul 5 petang. Tolu kan kita pergi ramai-ramai naik motor, ramai-ramai orang duduk serabut nak pergi buat haji. Yang mu tolu apa nak pergi berhimpun atas airport. Adalah ya, hatta kata okey sini. Hatta kata okey sini. Tolu apa mu buat perbuatan lagu tu? Nak tunjuk kat kita. Apa faedah kita naik motor ramai-ramai pergi tempat yang mana land ini tengah crowded. Airport land ini orang pakai lagi buat haji. Mengganggu benda tu. Tak ada faedah. Kalau nak pergi Kuala Malam, masa airport tutup, lepas tu mu apatikan mayat tahajud situ selekal lah. Ajak budak-budak muda tu. Kalau duk berlomba, mu tu pun tak okey. Masa budak-budak duk berlomba atas highway tu, mu kita tahan kata mari kita pergi mayat. Kita pergi mayat ajak airport baru ke. Pergi buat gitu. Tak berani. Ni mentaliti orang kita lah. Kita tak faham apa nak jadi. Tak boleh. Perangai buruk, perangai huduh ni adalah cetusan iblis. Kita orang beriman ni kena lawan. Segala idea iblisiah kita kena lawan. Tak kira siapa. Hak buat tu. Wa imma hak buat tu pengundi kita. Tak kira kerana mu nak kena undi, mu reda dengan perbuatan mereka. Tak betul. Tak betul adik kakak. Sebab tu benda ni kadang-kadang royak dalam mesyuarat pun tak dengar. Kita kena berdiri keluar juga.
Kita royak dalam suara apa kham dah apa tu. Strategi licik iblis ni pertama menyesatkan anak Adam. Qala fa bima aghwaytani, kerana engkau ya Allah letak aku dalam golongan sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku pun akan bertanggungjawab untuk menyesatkan anak Adam daripada jalan benar. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Allah Ta'ala sebut lagi, syaitan kata, ya Allah, aku akan mari kecek mereka daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, keliling-keliling aku mari genap penjuru untuk kecek manusia. Dan aku akan hantar tentera-tentera aku untuk bunuh anak cucu Adam ni, sehingga mereka lupa kepada kamu. Mereka iaitu anak cucu Adam tidak bersyukur dengan nikmat yang kamu beri. Ini tuan-tuan semua, lagu mana Iblis alaihi salam laknatullahi alaih berjanji kepada Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis laknatullah. Latar belakang Iblis, pertama kerah kepala, sombong, pendendam, menyesatkan manusia, kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan matlamat hidup Iblis ni apa dia? Heret seramai mungkin puak-puak kita masuk neraka. Tok Imam dia nak heret masuk neraka, Ustaz Mer dia nak heret masuk neraka, Tok Bilal dia nak heret masuk neraka, AJK Masjid At-Tayyibah yang nak heret masuk neraka, nak heret belaka puak kita. Itu matlamat dia, tak kira siapa. Ustaz dia ada cara ustaz, Tok Imam dia ada cara Tok Imam, pensyarah dia ada cara pensyarah, doktor-doktor dia ada cara doktor-doktor, tok peti dia ada cara tok peti, pejabat zakat yang erik pegawai pejabat zakat masuk neraka. Dia akan erik ada kagak. Macam-macam cara. Sebab tu ada satu kitab nama apa? Talbis al-Iblis. Talbisul Iblis ni cara Iblis beli buat kita sehingga terjeruk kaki kita perkenalan neraka. Oh, pandai buat. Iblis ni satu makhluk Tuhan yang tidak pernah berputus asa. Dia nak kecek ustaz ni, dia tak cakap kecek supaya orang kapur. Orang kapurnya kecek sekaligus rantai kat lalu. Ustaz cara dia masuk perasaan agah, masuk perasaan sombong, masuk perasaan akhir sekali dari lupa diri, akhir sekali dia buat dosa besar. Kenapa? Cara dia tu cukup berstrategi, dia tidak pernah cemuh untuk ayat pun kita masuk neraka. Ini. Maka kita lawan dia juga. Kita para doa ni, orang sejid, AJK Masjid, Tok Imam, Ustaz ni juga kena ada perasaan itu. Jangan cemuh untuk lawan strategi Iblis. Di saat dia berstrategi, kita pun kena lawan juga, royak juga, supaya strategi Iblis ni tak laku dalam masyarakat. Tapi kalau kita senyap, kita kata semua molek lah, awak lah, molek-molek awak. Lepas lah tani belalak kerik. Kamu ingat ke tani belalak kerik ni, di sini apa kawasan ni pun ada dah. Kawasan ni dekat. Ada dah bom belalak kerik ada dah. Ada bom belalak kerik dah kawasan kita. Nak tahu mayu ayat tagi takut nak kata gitu mana? Ayat tagi mana? Dekat kawasan ni. Ada bom belalak kerik dah. Dok kata belalak kerik pukul 2 malam ingat kau duk zikir duk gapo ngutu bersiri orang tak duduk dalam gerok. Orang tu duduk dalam gerok senyap-senyap duk tunggu. Faham rasa pengadil tu tipu juga. Dia tahu mana sedap belalak kerik supaya belalak usaha ni. Duk kering lagu tu je. Kan? Ini nak sebut. Tidak leksia dah mari pak kita. Mari kapur kita. Qala khuruj minha. Allah Ta'ala kata tubikmu daripada syurga. Madhuman madhura, muni hina, muni dihalau daripada aku. Laman tabi'aka minhum. Semati-mati aku nak ayat kepada Tuhan kata, siapa-siapa turutmu, hei Iblis, la amla anna jahannama minkum ajma'in. Aku akan penuh neraka jahannam ni. Semati-mati akan penuh mu dan juga pengikut-pengikutmu. Selama mana pengikutmu, selama itulah aku akan sombak dalam neraka jahannam.
Ini tuan-tuan semua, janji Allah Ta'ala kepada siapa-siapa yang teliu nak turut iblis. Dia turut iblis ni tak kira siapa. Kita orang-orang yang berisiko, ustaz, tok guru, pemimpin, rakyat, semua ni bila sebut kita ni anak cucu tu ada, kita ni berisiko makan kacik iblis. Dan kita ni berisiko masuk neraka sekali dengan iblis. Sebab tu kita kena minta Tuhan isti'azah. Dah isti'azah. Nak makan pun kena baca isti'azah. Dah nak makan baca bismillah, syaitan pun lari. Nak masuk jamban baca isti'azah, syaitan pun lari. Kerana isti'azah ni antara pagar, kita kata pagar, tembok, dinding yang menyebabkan kita selamat daripada kacik ke iblis. Allahu Akbar. Jadi kita kena ingat neraka ni tidak iblis saja masuk. Pemuja iblis, taksuba iblis, follower iblis, supporter iblis, apa lagi penyokong iblis juga akan duduk dalam neraka. Tuhan sombak dalam neraka, dihumbang dalam neraka. Yang kedua, golongan yang dilaknat ni tentera-tentera iblis. Nama dia syaitan. Syaitan ni adalah tentera iblis. Orang yang menyempurnakan misi iblis. Iblis ni mastermind. Tak? Syaitan ni tentera-tentera dia. Tentera-tentera dia. Sebab tak ada surah apa? Surah An-Nas ke? Minal jinnati apa? Minal jinnati wan nas. Tentera-tentera syaitan ni, tentera-tentera iblis, nama syaitan ni, dia ada di kalangan golongan jin, hak kita tak dapat kelih. Dan dia ada di kalangan manusia, orang, hak kita dapat kelih. Orang ni kemungkinan tak okey. Orang ni kemungkinan Perdana Menteri. Orang ni kemungkinan Menteri Besar. Orang ni kemungkinan esko menteri-menteri. Orang ni kemungkinan tok peti. Orang ni artis-artis. Orang ni pemain bola sepak. Orang ni tentera-tentera iblis. Berpotensi untuk jadi tentera iblis, termasuk penceramah, pendakwah, ustaz juga boleh jadi tentera iblis. Siapa sahaja yang mengajak manusia supaya masuk neraka, dia tu adalah follower iblis. Tentera iblis. Orang Kelantan panggil anak putih. Anak putih iblis. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita jadi sebahagian daripada Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi-nabi start daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan ada haters, dia akan ada pembenci, dia akan ada orang yang canggih dia. Lalu Allah Ta'ala kata apa dia? Musuh yang menetai nabi-nabi ni, aduwan syayatinal ins, syaitan daripada manusia. Maknanya hok lawan ajaran Nabi ni syaitan dia. Walaupun dia tahu orang, syaitan dia. Wal jin, begitu juga daripada golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Syaitan manusia dengan syaitan jin ni saling memberi nasihat, saling memberi idea, memberi pendapat. Duk bincang lagi mari. Cetusai aku nak gana nak jatuh tu email ni. Kalau nak jatuh tu email ni ustaz, contohnya. Nak jatuh tu email dua. Ustaz ni nak jatuh. Syaitan pun beri idea. Lagu ni nak jatuh, lagu ni nak jatuh. Siapa dia memberi idea ni? Syaitan ni kalangan jin, untuk syaitan manusia ni buat operasi. Sehingga berlaku balah dalam masjid At-Tayyibah. Berlaku perang dalam masjid At-Tayyibah. Tu nak ayat. Syaitan tu saling memberi nasihat, saling memberi idea. Oh bahaya dia kata. Allah Ta'ala sendiri sebut. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Mari pula dengan kata-kata dusta, kata-kata yang indah. Kalau mu jatuh tu email,
mu akan naik. Contohnya. Nah, orang puja mu, orang akak mu. Tak semua. Itu kata-kata manis syaitan. Akhir sekali, dua-dua saja. Dua-dua saja. Ini berlaku. Berlaku dalam institusi masjid, dalam institusi pondok, di antara asatizah dengan asatizah, penceramah dengan penceramah, pengkuliah dengan pengkuliah. Sebab apa? Termakai dengan idea, bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan tentera iblis untuk merosakkan hubungan manusia. Ini syaitan. Jadi lawan Nabi, lawan ajaran Nabi ini adalah tentera-tentera iblis. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharuhum wa ma yaftarun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kalau dia kehendak, tentulah tentera-tentera iblis ni tak mampu untuk buat apa-apa kepada orang beriman. Tapi Allah Ta'ala biarkan mereka bertindak kerana Allah Ta'ala nak uji orang beriman. Kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena minta kepada Allah Ta'ala isti'azah, minta jauh daripada nyokecek kok syaitan. Nyokecek kok syaitan. Ni terbaru di Kuala Lumpur ni 1 sampai 3 Mei. Kementerian pelancongnya akan buat satu pesta di Bukit Bintang. Wari penyanyi-penyanyi daripada Filipina, daripada Siam, daripada Malaysia sendiri. Pesta air, pesta buih. Menteri ni memang menteri kapir. Tapi mu kena ingat mu duduk di negara yang Islam adalah agama rasmi negara. Mu kena hormat. Tiba-tiba atas kapasiti kementerian mu, oleh kerana mu kapir, mu buat pesta secara terang-terangnya. Pesta secara terang-terangnya. Seperti mana Adung Kota Lama duk babak kata Mak Repit, molek dah. Tapi dia kena babak juga kalau di Bukit Bintang tu, jangan duk senyap juga. Kena ayak kok bos mu tu guana buat babak, guana dia buat pesta yang menjemput bala tu Janganlah. Tu semua tu adalah dakwah da'iyah iblis nak suruh manusia masuk neraka belaka. Sehingga dia kata apa? Kalau tak si mabuk, kalau rasa dosa tak sama lagi kata. Menteri tu ayat, kalau rasa dosa program ni tak sama lagi. Adik kakak, agama Islam bukan lagu tu. Agama Islam ni kena sekat patah. Kena sekat patah. Jangan buka lagi. Dia panggil as-saddu zara'i. Sekat pucuk-pucuk bunuh. Bukan buka patah-kata. Siapa-siapa ada email tak segi lah. Tu bukan cara Islam. Islam ni bila mu ada kuasa, tengok je benda ni boleh bunuh. Kerak patah. Tak kira ke apa. Jadi benda ni menjemput bala tu Di saat kita duduk kemarah, panjang, hujan tak turun-turun. Hujan apa jam baru ni turun. Setengah jam pun tak siapa. Nah. Takkan kita rasa selesa dalam keadaan Allah Ta'ala sedang uji kita dengan macam-macam ujian. Ujian minyak naik, ujian inflasi, ujian kos sara hidup, beban rakyat tanggung macam-macam. Masih lagi nak menjemput pucuk-pucuk Tuhan nak mengenakan punishment Allah Ta'ala kepada kita. Lagu tu kita nak buat lagi di negara kita. Kita tak boleh reda, kita kena royak juga. Tak kira alik mana, kita kena teguh. Ini tentang semua yang terhormat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana yang berlaku di negara kita hari ini, semuanya contoh-contoh tentera-tentera iblis. Nah. Marilah penyanyi, mari mana, nak heret seramai mukir orang pergi ke Bukit Bintang tu, adalah tentera-tentera iblis. Amba teracek tiket kapal terbang. Tiket kapal terbang 1, 2, 3. Kebetulan hari 1, 2, 3 ni hari borok. Jumaat, 1 Ahad. Ya program tu ya start 1, 2, 3. Habis belakang sampai 5 ribu lah habis. Tiket kapal terbang daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Tak tahulah orang nak pergi makan gula ke, orang nak pergi pesta tu. Wallahu a'lam. Tapi itu keadaan dia. Bila kita tengok saing-saing kita ni, dia ada satu page dia buat. Dia panggil apa dah? Culaan. Ramai mana yang setuju atau tidak setuju dengan program ni? Majoritinya anak-anak muda yang berada di media sosial setuju dengan program tersebut. Majoriti anak-anak muda di Kelantan ni setuju. Suka. Nah. Retro dengan program yang lagu tu. Berat. Tunggu je tak buat Kelantan. Kalau buat Kelantan bakal pecah.
Ni kita kena ingat lah pok kita ni lagu mana pun. Supaya ke majlis raya baru ni balah paruk. Betul budak hak joget di majlis raya di satu tempat kawasan kita lah, kawasan Kelantan ni. Majlis raya tapi nak merai ke hak mari orang-orang bukan Islam, orang Cina. Suruh budak nari, budak tenor nari dengan tarian Cina. Tak pakai tudung. Memang hak Cina tu, hak nari tu orang budak tenor Cina lah, umur 13 tahun, 14 tahun. 13 tahun, 14 tahun ni orang tua tengok nak erang nak tanya. Kalau pakai ketak, nampak lengit. Tu email nak erang nak tengok. Aku pun nak erang. Oh ya. Hak tua pun nak erang tengok. Kita semua. Amal sebut dalam mesyuarat. Amal kata Cina ni ada Shaolin, ada Kung Fu, ada macam-macam budaya dia. Bukan nak bunuh ibu ke demon ni hari orang Kung Fu main pedang tuntun cara dia. Suka lah dia. Tolu apa yang mengambil orang Cina ni kita kata. Apa tolu sangat kita ni? Naif sangat pemikiran kita ni. Siapa nak ra'i pok dia ni kita kena bawa persundalan ni adik kakak. Mana-mana agama pun tak terima. Persundalan. Faham tak? Persundalan. Kau tak faham apa kata persundalan? Mana-mana agama tidak menerima benda ni. Kita kena ingat. Eksploitasi golongan orang Tino untuk hibur orang jantan ni, agama mana dan budaya mana pun menolak. Dia tak reda. Tanya lah orang mana-mana pun. Tema tu tak reda. Tiba-tiba kerana kejahilan orang yang tak certi ni dia bawa. Supaya juga buat cakna rakyat. Suruh pakai pakaian busana, pakai baju kebaya ketat, pakai kain batik, napuk punggu-punggu. Orang Tino Melayu kita. Dah. Adik kakak budaya Melayu ni banyak. Budaya hedonisme Melayu ni pun banyak. Kita kena faham hak sesuai dengan agama dengan hak tak sesuai dengan agama ni. Dia nak kata Melayu ni tak pakai sebab tu Allah yang Tok Guni Aziz kata Melayu ni kalau mu nak akad tak ada faedah, tak ada nilai. Selagi mana Melayu bertakwa barulah ada nilai sisi Allah Taala. Kalau dengan budaya pemakaian yang menjolok mata itu dianggap sebagai budaya yang perlu diangkat, tak betul, pemikiranmu tak betul. Bo nak akad budaya Melayu ni Belanda lagi kita nak akad. Makanan-makanan tradisi Melayu, serabai. Apa lagi? Bo nak tunjuk budaya kita ni dengan makanan sahaja sah. Tapi kerana pemikiran kita terlalu nuk kepada galak. Ni adik kakak semua yang dirahmati Allah Taala. Kita cukup sedih apa yang berlaku di negeri kita. Negeri Kelantan ni saja hak keras sikit dalam bab hiburan, tapi dengan sikap-sikap orang-orang yang tidak bertanggungjawab, mungkin jahil dengan agama, cuma rajin turun padai kan jadi tu okey. Tu bodoh apa dengan agama, tak erti apa satu pun. Jahil tu okey dia tu. Kita tahu dia jahil tu okey. Tapi kerana dia ni ada nama, dia ni orang yang dikenali oleh masyarakat pun beri undi dia sebab duk turun area macam dah. Akhir sekali dia jadi tak okey. Bila dia jadi tak okey, dia boleh buat polisi dia. Sedangkan polisi tersebut bersalahan dengan enactment yang ada di PBT. Tapi benda tu berlaku dekat kakak. Ini nak sebut keadaan kita. Kita jangan buka benda ni kepada masyarakat. Kalau dia pun adik kakak payah nak berobat. Tak salah ada buat RSZ member ke. Tak salah. Baru ni buat di Kelantan. Menteri besar pun nak RSZ. Dia tulis di pagar. Tidak boleh lelaki dan perempuan yang bukan mahram membonceng. Nanti orang ni nak mutu tengah jalan tu, gawe jatuh Tino duk traffic light duk monggek lagi. Siapa pagar turun, Tino turun jatuh naik mutu. Memang depanmu dia buatlah, tapi bila ada program mari ganung Tino jatuh. Mari daripada faham ganung Tino jatuh. Tidur sosialik sekali. Mudah petah tu. Nak tanya dia petah kau tu. Mari duk galak dah makan Tino jatuh. Dia kamu pitah, mu tak boleh pitah. Bawa kamu nak buat enactment tu dalam pagar programmu ya. Kamu kata, oh kita buat perjaya program RSZ member dengan patuh syariah. Kau kering patuh syariah lah. Ni bukan patuh syariah.
Ni nak kakak. Ambo dalam mesyuarat ambo sebut gitu, ngokor belaka. Tok wakil ke ahli parlimen ke, kita ngomong macam. Kita nak oyak, salah. Salah adik kakak. Rosak agama kan lagu tu. Sebab tu ambo antara benda ambo fikirlah ni. Kita kecek dengan pokok dewek ulama ni. Apa tawaran awak kepada Islam kalau awak nak jadi wakil rakyat? Apa keuntungan Islam bila mu jadi wakil rakyat? Kamu kau rugi kih mu jadi wakil rakyat? Ni kita akan masuk prasyarat-prasyarat. Mu nak gapo kepada Islam kalau mu nak jadi wakil rakyat? Kamu nak ke elahnya? Mu nak ke gapo benarnya? Kita kena tanya juga. Orang-orang yang menawarkan diri nak jadi wakil rakyat. Gapo dia yang boleh ui kepada Islam? Gapo dia yang boleh ui? Kalau mu tak boleh ui, tak usah jadi Islam. Sebab al-khilafah, kuasa dari kakak mesti tujuannya hak besar sekali jaga agama, bukan nak punuh agama. Kena ingat, tak kira siapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati negeri kita, jaga negeri kita daripada hedonism. Ada hedonism, ada normalisasi dosa yang semakin buka. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadi tentera iblis. Apa yang baik daripada Allah yang lemah menjadi agama, maaf segala yang salah silap ada korang. Suara pun ada mana dah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lillahi rabbil alamin. Ambo kalau jadi ambo pergi Mekah 15 bulan. Minta doa daripada adik kakak semualah. Diberi kesembuhan, diberi. Ya awal rekat nak pergi jadi kau tak segar, usin juga. Tak ada. Ya kau dekat ni jadi kau mula-mula berada hari ni hilang suara. Usin juga kakak nak gitu. Tabah haji kata tak lagi apa nak kita. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.